Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung tajuk Unit 2 Agama Islam di Malaysia. Okey. Apa kita yang akan pelajari? Pada akhir pembelajaran, kita akan dapat menghuraikan peranan agama Islam dalam membentuk perpaduan. Okey. Tengok muka surat 25. Islam dan perpaduan masyarakat. Okey. Nilai sejagat dalam agama membentuk perpaduan. Okey. Setiap agama, semua agama, tak kira agama Islam atau agama-agama lain, menuntut umatnya mengamalkan nilai hidup yang baik. Tak ada agama dalam dunia ni suruh kita buat jahat. Okey. Semua suruh buat baik walaupun itu bukan agama Islam. Okey. Agama Kristian, agama Hindu, agama Buddha, semua mengajar amalan yang baik. Okay. Larangan terhadap perbuatan yang tidak baik juga ditetapkan dalam setiap agama. Okay. Perbuatan baik dituntut dan perbuatan yang buruk atau yang tak baik akan dilarang. Okay. Oleh setiap agama. Begitu juga dengan Islam. Islam lebih-lebih lagi ya. Islam menuntut umatnya mengamalkan nilai sejagat dan nilai kemanusiaan untuk membentuk perpaduan demi menjamin kesejahteraan rakyat. Okey, apa nilai sejagat dalam agama yang membentuk perpaduan? Okey, yang pertama, toleransi. Apa dia toleransi? Toleransi ni bertolak ansur. Okey, toleransi ni lebih kepada bertolak ansur. Contoh, menghormati tempat ibadah. Okey, dekat Malaysia ni berbagai tempat ibadah. Ada gereja, ada kuil, ada toko dan surau, masjid untuk orang Islam. Okay, jadi hormat semua tempat ibadah-ibadah ini. Okay, jangan kita tak suka agama tu, kita pergi rosakkan tempat ibadah dia, tak boleh Dalam Islam pun dia tak ajar macam tu. Okay, yang kedua, kasih sayang. Pada kasih sayang, membantu mereka yang memerlukan. Kasih sayang, kesian tengok sayang. Sayang terhadap semua agama. Okay? Kalau orang tu susah, agama Hindu, kita tetapkan tolong. Okay? Islam juga mengajar kita tak kira agama. Okay? Kita mesti akan tolong. Nabi Muhammad SAW pun, dia tolong tak kira bangsa apa pun. Ya? Walaupun orang tu bukan agama Islam. Kafir, dia akan tolong juga. Okay? Mengasihi dan mengasihani orang lain walaupun berbeza agama, membantu mereka yang memerlukan. Okey, contoh sekarang sekarang ni waktu COVID, lagi tak kira apa-apa bangsa atau agama, kita kena tolong. Okey, yang ketiga ialah kesederhanaan. Okey, apa dia maksud kesederhanaan? Bersederhana dalam pelbagai aspek kehidupan. Sama ada berbelanja, bercakap dan berpakaian. Jangan nak over-over sangat orang cakap ya. Jangan nak terlampau, beria-ria sangat. Kalau contohnya kita agak kaya, kita menunjuk-nunjuk sangat kekayaan kita, berbelanja bermewah-mewah sangat. Kita kena bersederhana dalam semua aspek. Okey, yang keempat, yang terakhir iaitu perdamaian. Apa dia perdamaian? Berdamai, okey, bermesyuarat, contoh bermesyuarat untuk mendapatkan keputusan ramai. Bekerjasama, damai, kita hidup dalam keadaan yang damai, aman damai. Okey, kalau nak buat sesuatu kena mesyuarat. Okey, tidak menjadi pencetus pergaduhan. Okey, jangan buat provokasi. Jangan kalau berkaitan dengan agama ni macam diskriminasi, tak mahu. Tak suka, Allah tak suka, Nabi Muhammad pun tak suka. Okey. Seterusnya, nilai kemanusiaan menjamin kesejahteraan. Okey. Apa dia nilai kemanusiaan? Okey. Ada 3. Hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Okey.
tentunya hubungan manusia dengan Allah paling utama. Okey, apa dia? Mengamalkan ajaran dan meninggalkan larangan yang dituntut oleh agama. Semua agama macam tu ya. Mengamalkan ajaran dan meninggalkan larangan. Okey, apa yang agama tuntut kita buat, apa yang agama larang kita tinggalkan. Okey. Selain pada hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia juga perlu kita jaga. Bersangka baik dan menghormati sesama manusia. Okay, dengan hubungan manusia dengan manusia, contoh macam hubungan dengan jiran, hubungan dengan kawan, hubungan dengan tempat rakan sekerja, hubungan dengan saudara mara. Okay, semua kita kena baik. Okay, jangan timbulkan pergaduhan. Okay, pernah dengar tak kalau kita buat salah dengan orang, kita perlu minta maaf. Susah ya nak minta maaf dengan orang ni. Kalau minta maaf dengan Tuhan, minta maaf dengan Allah senang, Allah maafkan. Kalau kita buat jahat dengan orang, kita perlu minta maaf dan agak susah untuk orang nak maafkan kita. Okay. Yang terakhir sekali, bukan setakat hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan alam sekitar juga perlu kita jaga untuk menjamin kesejahteraan. Okay. Contoh, memelihara atau memelihara dan mengindahkan alam sekitar. Okey. Pelihara alam sekitar, pelihara alam sekitar dan indahkan alam sekitar. Okey. Contoh, kita semula itu jenis pelihara kita semula pelihara. Memelihara kita jaga. Jaga kebersihan, jangan buang sampah merata-rata, jangan tebang pokok sesuka hati, jangan bakar sampah sesuka hati di mana-mana. Okey, mengindahkan alam sekitar, tanam pokok banyak-banyak, tanam bunga banyak-banyak. Lepas tu, kekalkan kehijauan. Kalau pergi taman mana-mana, pergi hutan ke apa-apa, jangan suka cabut-cabut pokok. Okey? Boleh? Okey. Nilai sejagat dan nilai kemanusiaan dalam agama penting untuk mewujudkan keharmonian. Nilai-nilai yang baik perlu diamalkan untuk membentuk masyarakat yang bersatu padu. Okey, setakat itu sahaja. Okey, cikgu ada latihan pengukuhan akhir untuk unit 2. Okey, soalan ni kamu kena buat dalam buku tulis sejarah. Okey, ada 2 soalan saja. Isikan tempat kosong. Okey, nilai sejagat dalam agama yang membentuk perpaduan ialah ada 4. Dan apakah nilai hubungan manusia dengan Tuhan? Itu sahaja. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.